Dah tahu ke belum? Dekat sini anda boleh dapatkan air zam-zam secara percuma. Tetapi kalau anda nak ambil air zam-zam dalam keadaan yang kuantiti yang sangat banyak, boleh terus cari pagar 310. Dekat mana kawasan yang paling terdekat dengan pintu pagar 310 ni? Senang saja. Anda cari dulu Masjid Al-Musalla ataupun dikenali dengan Masjid Al-Ghamamah dekat sebelah sana. Lepas tu anda terus tengok paling dekat dekat sini. 310 yang berwarna pagar warna ungu. Dan dekat sini lah lokasi untuk anda ambil air zam-zam yang saya share tadi. Kalau kita tengok sekarang ni, waktu ni ditutup. Hanya ada beberapa waktu saja yang dibuka, iaitu selama 2 jam. Yang pertama waktu pagi 8 sehingga 10 pagi. Pada waktu petang pada jam 4.30 sehingga 6.30 petang. Pada waktu malam jam 9 sampai 11 malam, dan pada waktu tengah malam 2 hingga 4 pagi. Banyak sangat kelebihan air zam-zam sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis surah Muslim, innaha mubarakatun. Air zam-zam ini adalah air yang sangat berkat. Bahkan dalam riwayat At-Tabrani, Nabi sebutkan bahawa air zam-zam ini pengubat bagi orang yang sakit. Jadi jangan lupa, bagi anda yang datang dekat sini, pastikan dah ambil air zam-zam dengan kuantiti yang banyak di lokasi ini. Jadi terus follow kami untuk dapat informasi yang banyak tentang Haramain.